Assalamualaikum. Hari baru. Mula-mula kita akan sahur dulu. Okay, kita sahur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Okay. Kita makan umpat dulu. Okay, dah lah nak sambung tidur. Okey, alhamdulillah dah pagi pun. Hari yang tak sangat indah sikit. Apa? Macam bunyi skeleton terbakar. Malah kita pergi keluar. Nak check dululah. Ada apa-apa? Oh, Kampung Bintara. Baik ketua-ketua Kampung Bintara. Okey, kita baca. Tapi dalam rumah lah. Luar rumah ni panas. Okey. Bukan panas, tapi sejuk sangat. Uish, kenapa tiba-tiba ada macam tu? Ke akak ada villager yang tidur rumah kita? Dah. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kampung Bintara. Kedatangan anda sangat kami hargai. Ketua Kampung Bintara, Encik Samad bin Jamil. Anda baru hadir, tetapi tiada pekerjaan. Jangan risau, anda boleh mencarinya di Pejabat Kampung Bintara. Ketua Bahagian Pekerjaan Kampung Bintara, Encik Ali bin Abu. Mahu hantar sesuatu kepada orang tercinta? Boleh hantar di pos maju. Ketua pos maju, Koper Golem. Oh, nota dan catatan. Okay, sebelum kita pergi, kita akan bawa dulu beberapa barang. Takut nanti buka puasa kat situ ke. Okey, letak CD. Jam, jangan lupa. Lepas tu nanti rasa nak bawa satu bendera. Okey, kita ambil satu bendera. Itu je kot. Okey, jom kita pergi. Okey, jom kita pergi. Yeay, kita akan jumpa segera. Yeay. Oh, tu je bangunan baru kot. Sebab mula-mula datang tak ada pun bangunan tu. Tapi bila datang ada. Sekejap. Ikan. By the way, kat sini kita akan berjumpa dengan Encik Ali bin Abu. Mana bilik Encik Ali bin Abu? Ikut. Assalamualaikum. Nanti dia tulis. Encik Ali bin Abu. Assalamualaikum, CEO. Waalaikumsalam. CEO, boleh saya tanya, boleh ke saya nak jadi pekerja CEO? Saya ada baca ni, buku ni. Boleh je, tapi kamu kena dekor dekat sini dulu. Dekor? Takkanlah dekor, saya pasang bendera ni je. Saya ada satu je. Ini pun bendera kesukaan saya. Oh, by the way, meja saya mana? Atas ke bawah? Atas. Oh, atas. Okey. Pergi dulu ya. Kerja kita berdekor. Takkanlah. Wow. Kedatangan kita amat ditunggu-tunggu. Sekejap. Sinilah cantik. Okey. Agak. Jom kita tengok. Buku dan ni. Okey, kita ada satu buku. Kita hai, Haris bin Husin. Sabar berkenalan. Okey. Apa kita nak tulis kat sini? Pasal Kampung Bintara. Pasal Kampung
Mintara. Kita akan aja dulu. Okey. Kita turun bawah. Yang pertama, dia orang ada pejabat apa ke nama? Kampung Bintara. Dia apa ada ni? Pos baju. Okey. Yang ketiga, mungkin kita kena cari aduan. Okey, jom kita cari. Cuba kita baca Among Us. Ui. Okey, ikut sini. Okey. Apa aduan awak? Hai. Water. Tanya tu lah. Assalamualaikum pakcik. Apa aduan pakcik ya? Aduan saya adalah kerja pertanian. Kenapa dengan kerja pertanian? Berapa gaji pakcik? Gaji saya 10,000. 10,000? Ya. Takkanlah 10,000 rumah macam ni ke gaji pakcik? Pakcik jujur. Betul lah. Oh, sebenarnya saya tak jujur. Sebenarnya gaji saya adalah 100. 100 pakcik? Takkanlah 100 rumah macam ni. Betul lah. Susahnya kau nak percayakan ni. Jangan tipu ya pakcik. Saya ada file pakcik. Apa gaji pakcik sebenarnya? 100. Oh, 100. Memang 100. Tak kesian pakcik 100 je. 100 dapat makan apa? Aduh. Oh, kita akan tulis gaji dia. Apa nama pakcik tadi? Nama saya adalah Ahmad bin Azim. Ahmad bin Azim. Azim, gaji Ahmad bin Azim. Berapa? RM1 ke? 100. Okey, terima kasih. 100. Okey. Baguslah. 100. Dapatlah makan sikit tapi kesian. Yang cari rakyat lain. Na. Mana boleh cari ya? Oh, mungkin boleh cari pos maju tu. Assalamualaikum pakcik. Apa nama pakcik? Nama saya adalah Kimal bin Ruzin. Dan Baik, aduh, tak sempat tanya. Oh, Assalamualaikum. Kau penggola. Boleh saya tanya? apa? Apa nama awak? Takkanlah nama awak pos maju. Mesti nama awak lain kan? Ahmad bin Husin. Ahmad bin Husin. Okey. Berapa gaji awak setahun? Gaji saya setahun adalah 500. 500, okey. Ahmad bin Husin, gaji dia awak kata 500. 500. Kaya-kaya je, tapi kenapa rumah macam ni? Okey, terima kasih. Takkanlah semua ni. Oh, kalau sebenarnya bukan. Pos maju.
dengan pos maju. Bawah nombor 2. Setiap bagi penduduk kampung Tintara dalam bahagian ratus. Dah nak buka puasa ke? Ratus. Okey. Uish, dah nak buka puasa lah. Baik, kita balik ke office atau kita pergi ni dulu. Pergi rumah dululah. Office tu bukan ada tempat nak tidur pun. Aduh. Dah lah tengok TDT punya video, katanya bahaya. Video semalam dia kata penjara ada skeleton. Uish, bahaya ni. Okey. Okey, sini. Allah Akbar. Sedullah. Okey, kita makan dulu. Dah. 3 lah. Dia memang tak dapat makan ke? Dia ini hak dia ke? Tapi jadi itulah dia guys, untuk ni guys. Jadi bye korang. Assalamualaikum. Saya nak tidur dulu. Good night.